Layanlah saya Khairul Azri 19. Ni ai ni mixer bincang layanlah saya Sat. Jadi sebab tu lah saya tak dapat nak fokus kepada YouTube sangat. Sebab saya buat dua kerja dalam satu masa. Satu buat konten, satu lagi saya kerja dekat Mitsu Bincang Liao Ming Ming. Saya kerja dekat Mitsu. Saya buat dua kerja supaya ini dapat menampung income saya. Dan saya ada lagi satu kerja lagi yang tu dalam berkaitan dengan melukis jugalah, ambil tempahan lah, macam tu lah. So kena buat 2-3 kerja lah untuk gaji, untuk berjaya kan. Dan bila kerja tak boleh pakai jam dah cincin sebenarnya. Yang tu dalam video tu saya dah kena dah pun. Saya dah kena warning letter dah pun. Sebenarnya daripada bagi tahu awal dah. Sebenarnya manager saya, supervisor saya dan orang atasan saya dah bagi tahu dah supaya tak boleh pakai jam, tak boleh pakai cincin sebab nak bagi, sebab nak menyediakan makanan dekat orang ni kan. Sebab mereka takut cincin terjatuh ke, jam terjatuh dalam makanan ke, lepas kita ambil jam pula kotor lah. Macam tu lah lebih kurang. Ada yang cincin terjatuh, lepas tu terlupa. Lepas tu kita cari tak jumpa, last kali customer makan tercekik. Itulah bahaya dia. Saya dah kena saman dah pun. Dan lepas tu saya tak terpakai lagi lah waktu bekerja kedai makan. Saya minta maaf. Yang menjadi masalahnya sekarang ni, bila kerja ni saya tak ada masa sangat untuk buat konten. Jadi saya harap saya minta maaf lah kalau tak dapat untuk konsisten. Tapi saya akan cuba juga untuk post setiap minggu. Dan staff dekat situ pun tak tahu saya ni adalah pekerja Mitsu. Bahawasanya saya adalah Khairul Azri 19. Saya merahsiakan identiti saya kepada semua staff-staff dekat situ supaya tak kisahlah, tak peduli pun bukan yang penting. Dan dalam masa saya kerja tuan, saya cuma nak bagi tahulah apa yang sedap sangat dengan Mitsu ni. Kenapa korang sanggup beratur panjang? Bagi saya, air yang sedap dekat situ milk tea. Milk tea boleh tahan lah, dia ikut tengkak juga. Ada yang suka, ada yang tak suka. Bagi saya, aiskrim vanila dia biasa je. Yang tu biasa je. Saya tak tahu, tapi rasa dia sama je macam aiskrim yang lain. Yang sedapnya air je kat situ. Macam fresh lemonade. Fresh lemonade laku keras sebab dia simple dan sedap dan murah. Nombor 1 milk tea, nombor 2 fresh lemonade. Nombor 3 yang sedap bagi saya, strawberry creamy drink. Ya, 3 tu je air yang sedap. Yang lain kurang sebab kopi Mitsu memang kurang sikit lah bagi saya. Sebab kopi tempat lain lagi sedap rasanya. Kalau soal aiskrim pula, biasa juga. Cuma aiskrim yang strawberry tu sedap, yang keladi tu pun sedap. Cuma yang vanila ni biasa je. Tak adalah sedap mana. Rasa dia biasa. Cuma dia lembut dan ya, itu sahaja yang saya boleh recommend kepada kamu. Dan saya nak pesan ni, bila dah tahu ramai sangat dah orang, korang balik dulu. Esok ada lagi. Datang balik esok. Janganlah pergi beratur juga. Nanti bila lambat, itu yang menjadi masalah tu. Bila kami buat lambat, masa tu lah korang akan komplain ke customer service lambat lah apa, itulah inilah. Padahal bila dah tahu ramai orang tu, memang kami memang segelintir umat manusia yang kerja dekat Mitsu tu akan buat lambat supaya dia nak bagi tahu dekat customer tu yang dah tahu lambat tu kan. Dah tahu kami buat servis lambat tu, balik dulu, relax dulu. Bila dah tak ada orang nanti kan, datang balik. Dia hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tak ramai orang sangat. Dia sikit-sikit je waktu tengah hari. Waktu malam ada yang ramai, ada yang sikit. Waktu petang ada yang ramai, ada yang sikit. Tapi waktu tengah hari, waktu pagi, sikit. Waktu tu datang je beli. Lagipun waktu tu lah sesuai beli aiskrim, beli air. Sebab waktu tu tengah panas. Waktu tengah hari lah, datang beli waktu tu. Janganlah bila ramai datang juga. Itu yang menjadi lambat. Kenapa? Boleh mati ke kalau tak minum Mitsu? Tak boleh dah buat macam tu. Kesianlah kat kami. Jadi itu sahaja yang saya ingin ceritakan pada episod kali ini. Hope enjoy this video. Yasaka Nino Magatama.